Nasi sebanyak ni, terus ayamnya seekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Reza Umara. Pada hari ini, Reza nak buat lagi video reaction seperti biasanya kan, terutama tentang makanan daripada Malaysia. Gimana kabarnya makcik-makcik, puan-puan, saudara-saudara saya daripada Malaysia? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tak terasa kan, hari ini kita sudah memasuki 25 Ramadan. Maknanya kita sisa 4 hari ataupun 5 hari lagi menuju Idul Fitri, iaitu berakhirnya bulan Ramadan. Sungguh sayang kan, kita sudah hampir berakhir Ramadan tahun ni. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjumpai Ramadan tahun depan. Amin, amin, rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar di tahun ini juga supaya pahala kita semakin banyak, ya kan? Sebelumnya, mari kita sama-sama salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, pasti korang udah penasaran nih kan, gimana sih video reaction daripada Reza hari ini kan? Nah, tanpa Reza memperpanjang lagi mukadimah pada hari ini, langsung saja kita ke videonya. Bismillah. Ini dekat Malaysia, kita orang pertama yang buat. Wah, bang, niaga apa ni bang? Kita berniaga Casio. Guys, silo. Apa macam ni? Kuih apa ni ya? Reza belum pernah lihat ni kan kat sini. Atau Reza ketinggalan atau memang belum ada kat sini. Cobalah kita lihat ni. Abang ni jualan apa dia ya? Oh, berselo. Sama ke dengan caramel puding? Dan ni lebih kurang sama. Oh, dia hampir sama macam caramel puding. Kalau caramel puding kan Reza pernah dengar tu tapi belum pernah makan kan sampai saat ini. Nah, kita lihatlah apa dibilang sama abang ni. Oh, Yang ni versi Venezuela. Oh. Kita cakap versi cocok steroid lah. Oh. Macam ambassador. Oh, Dia okey. lebih besar, lebih creamy, Okey. lebih padat. Oh, katanya ini lebih besar, lebih creamy dan lebih padat. Okey, cobalah. Oh, ternyata abang ni pun kan lagi buat video dia kan. Dia kat taruh kamera kat tengah ni kan, di dadanya dia taruh kamera tu supaya bisa buat konten kayaknya. Yang penting dia lebih puas lah. Dia Okey. tinggi protein dan tinggi kalsium. Mantap lah. Mantap tinggi protein dan tinggi kalsium katanya tadi kan. Nah, abang ni bagi apa ni? Bahasa Malaysianya sendok kat sini kan bilangnya sendok. Kalau kat sana apa? Cawan ya? Atau sedu ya, sedu. Sorry ya, maaf. Sedu ya. Abang ni kan beri sedu untuk kakak ni try kan sebelum membelinya. Mantap lah ni. Dia test lah ya. Okey, boleh abang saya nak satu boleh? Boleh, awak nak share dulu. Best abang ni, best, mantap. Dia suruh try dulu. Kalau cocok, rasanya pas, belilah. Tapi kalau tak cocok mungkin boleh tak beli kan. Sedap ya? Tengok macam mana tu? Sedap. Ha. Tengok nak kata? Ya, sedap tak terkata bang. Sebab kita menggunakan 100% telur kampung saja. Oh, abang ni buatnya bukan pakai telur biasa. Pakai telur ayam kampung. Oh, best lah tu. Mantap. Okey. Tak ada bahan lain bang? Tak ada. Kalau kita Okey. guna telur lain, awak pula makan kata nanti. Betul. Kalau awak nak satu, Betul bang. boleh. Okey. Kita tengok ya, habis ni mungkin kakak ni tanya tentang harganya berapa kan. Ni mungkin abang ni mau masukkan dulu, belum tanya tapi harganya, kita belum tahu harganya. So, biasanya kita akan bagi satu yang macam ni. Okey. Okay, goyang-goyang dulu. Lembut sangat ya, soft sangat. InsyaAllah. Ni dari kelihatannya aja pun sudah sangat sedap macam ni kan, apalagi kita try. Sudah pasti sedap lah. Biasanya kita akan bagi karamel sekali lah. Biasanya kita akan bagi karamel asin. Oh, dia tambah lagi karamel di atasnya. Nah, bagi saudara-saudara Reza kan daripada Malaysia, bagi yang tahu karamel tu apa, tolong komen di bawah ya, karena Reza pun belum tahu apa itu karamel macam ni kan. Apakah dia daripada gula merah ataupun gula biasa ditaruh air. Nah, Reza kan belum tahu karamel tu atau macam lain lah. Siapa yang tahu karamel bolehlah tolong komen kat bawah ya. Terima kasih. Yap. Ini famous dulu kat mana ni bang? Yang ini famous dekat negara Venezuela. Kuih ini dia terkenalnya pertamanya di negara Venezuela ya. Di mana tu negara tu ya? Tapi dekat Malaysia, kita orang pertama yang buat. Okey bang, satu selai ni berapa ni bang? Satu slice RM15 sahaja.
Oh, harganya satu slice-nya, satu potongnya itu harganya cuma RM15 kata abang ni ya. Okey, kalau satu loyang? Satu loyang kita jual RM120 saja. Okey bang, terima kasih. Gerai chicken tender tepi Wah, ini ayam apa ini guys? Ini ayamnya berwarna merah ke? Atau tepungnya warna merah ni? jalan yang viral dekat Permaisuri Ceras tu dah buka restoran Dia taruh lagi tu sausnya merah lagi. Tapi walaupun merah sedap ni macamnya. weh. Inilah dia break laju yang terletak di Anggun Lumayan Permaisuri Ceras. Actually yang dekat Oh, ini namanya chicken tenders. Oh, namanya chicken tenders. Okey, kita lihatlah. gerai pun still Bumbunya sudah merah ternyata. Tadi kan Reza pikir kenapa ayamnya merah? Ternyata bumbunya merah juga. Oh. buka. Bezanya dekat gerai cuma ada chicken tenders je. Kalau dekat restoran ni ada macam-macam menu tau. Macam Pelayanannya, makanannya, menunya sangat banyak. Ini kan? InsyaAllah. Okeylah bang. biasa Putra Banyak sangat menunya. Macamnya pun sedap-sedap semua ni kan. Ada nasi, ada juga air, ada juga itu kentang, itu burger. Banyak maknanya menunya, bukan jual satu macam je. Dia bukan chicken tender tadi aja ternyata ya. punya favourite mestilah dia punya haban Menggiurkan sekali. Nero Spicy Honey. Ada 4 pilihan sos tapi Dan juga ada 4 pilihan sausnya. kalau nak lagi puas, order je Giant Cheese Cup ni. Rasa Oh, Giant Cheese Cup. Banyak sangat dia taruh saus cheese-nya ya. Tapi jujur saja, kalau Reza kurang suka dengan keju. Jadi, Reza kurang suka dengan cheese itu. Jadi, Reza kalau try, tak naklah pakai saus-saus daripada keju ni. Reza saus biasa aja daripada chili kan. Daripada tomato juga. cheese dia strong dan creamy tapi tak muak pun tau. Untuk bulan puasa ni, diorang keluarkan menu baru. Tender yaki. Oh, dia keluarkan menu baru, tender yaki namanya. Bayangkan chicken tender dengan topping takoyaki. Serius cakap, memang sedap. Bukan tu je, dekat sini pun ada gepuk tender. Gepuk tender. Ni kan ayam geprek. Kalau versi Indonesianya ya ayam geprek. Tapi menu ni dari pukul 12 sampai 3 petang je tau. Bagi Putra, level Aduh, sambalnya pun sangat banyak. Ini cocok lah sama-sama orang suka-suka spicy kan. Aduh. pedas dia just nice. Tak adalah terlampau pedas sangat. Tapi pedas yang korang still boleh enjoy. Selain tu, nak makan chicken burger pun ada. Korang tengoklah, dia punya patty tu juicy weh. Patty juicy. Yang ni pula loaded mac and cheese. Memang sangat creamy. Portion dia pun banyak. Apa lagi? Jangan lupa singgah break laju. Oh, nama kedainya tu Brick Laju. Ni nama brandnya ke atau kedainya Brick Laju? Okeylah. Sedapnya tu lah. Okey, ni bang, nasi Arab. Wah, nasi sebanyak ni, terus ayamnya seekor, RM35 je. Nasi Arab ayam seekor. Porsinya pun banyak, ayamnya besar, sambalnya pun banyak. Ayam seko harga RM35 saja bang. Macam biasa ni nasi dia bang. Aduh, dia letakkan nasi sebanyak tu lah. Tu bisa untuk berapa orang tu? Bisa untuk mungkin 5 orang atau 6 orang masih bisa lah tu kan. Banyak sangat dia taruh nasi. Tambah kira lah bang. Kalau abang nak tambah pun boleh, nak tambah lagi. Baik. Alright. Sudah bang. Oh, dia boleh tambah lagi ke? Mantap lah. Abang akan dapat sos Sara. Okey. Dan juga salad 2. Salad 2. Ayam seko tu abang akan dapat ni lah. Ayam crispy ataupun abang nak ayam bakar pun boleh. Okey, seko bang. Seko bang. Ni harga dia RM35 saja. Aduh, sedapnya lah ayamnya seekor pun kan. Ni cocok ni 5-6 orang. Masih best lah. Masih cocok lah. Kan? Okey, ni bang. Nasi Arab ayam seko harga RM35 saja. Nasi Arab ayam seekor harganya RM35 saja. Siapa nak langsung ke tempat. Bang. Kedai dekat ni bang, dekat Puchong Kampung Tengah Lorong 2. Hari-hari buka kecuali hari Jumaat. Hari pukul Hari Jumaat maknanya dia libur ya, dia tutup ya. 10 pagi sampai 4 petang ataupun sampai habis lah. Ni. Kakak ni pun berniaga nasi lemak ayam crispy viral. Oh, kan kalau kat sana kan pasti nasi lemak tu banyak. Kalau daripada Malaysia pasti nasi lemak tu banyak kan. Tapi ni ada ayam crispy viral. Nah, kita lihat apa yang dibuat dia viral daripada kakak. Kak.
Hai. Nah, nasi lemak satu. Nah, kat sini kita ada 2 sambal. Nak sambal pedas ke biasa? Kalau Boleh campur? campur Okey. Oh, bisa campur macam tu ya? Semua boleh kan? Boleh. Pedas ke tak? Pedas kalau ambil yang pedas saja. Kalau nak pedas sikit boleh campur. Okey, campur. Oh, berarti ni cocok lah bagi puan-puan mungkin kan, saudara-saudara saya yang kurang suka dengan pedas, bisa campur kata kakak ni sambalnya kan. Tapi kalau Reza suka yang pedas sih. Enak pedas kan? Boleh. Okey. Nak lauk apa? Lauk apa yang special kat sini, Kak? Kat sini yang viral orang suka ayam goreng crispy, ayam masak merah, kerang rendah dengan sambal sotong. Okey, buat 3 tu yang special. Okey, boleh? Ayam nak spicy ke ori? Kita ada 2 jenis. Yang ori lah. Ori Sorry. Oh, itulah. Kan ini kan ayam firanya. Tapi memang ukurannya tu besar ya. Besar ni ayamnya tu. Besar. Saya nak kerang rendah Boleh. Kak, gerai kat mana ni, Kak? Kedai kita dekat Plaza Idaman Gombak. Betul-betul dekat depan pintu masuk Plaza Idaman. Sotong masak apa ni, Kak? Ya Allah Rabbi, sotongnya besar-besar sangat kat sana ya. Ya Allah. Ni nasinya sikit terus lauknya tu banyak sangat lah. Ini soto sambal tapi kita pakai soto kembang. Macam ni berapa ni, Kak? Yang ni dalam RM25. RM25. Okey, Kak. Oh, harganya segitu, porsi segitu RM25. Wah. Tapi cocok harga RM25 dengan porsi yang sebanyak itu cocok. Kalau menurut Reza, penilaian Reza sangat cocok. Best lah. Terima kasih. Dah, itulah. Maknanya kan makanan daripada Malaysia tu best. Pertama tadi kita ada beberapa makanan kan. Ada yang kedua tadi ada ayam itu. Oh, best lah. Nasi lemak tadi pun best lah. Reza pengen try nasi lemak tu kat Malaysia langsung. Apalah perbezaan daripada nasi lemak. Kalau di sini kan namanya nasi gurih. Pagi-pagi kan. Kalau sana kan nasi lemak namanya kan. Okeylah bagi puan-puan saudara-saudara yang telah menonton video Reza dari awal hingga akhir. Terima kasih banyaklah. Jangan lupa untuk komen, share video ini. Dan terakhir jangan lupa jika korang suka dengan video Reza, jangan lupa tekan tombol subscribe kat bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.